Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, isu berkaitan tentang pendakwah yang kita fikir kadang-kala ustaz-ustaz ni tak ada masalah besar. Mungkin dari sudut akhlak mereka adalah yang terbaik. Tetapi kita kena sedar bahawa ustaz-ustaz juga manusia biasa. Kadang-kala kita juga melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Apatah lagi apabila ada peluang untuk melakukannya. Apatah lagi dengan wujudnya pengaruh-pengaruh yang besar. Kalau kita tengok cerita bid'ah hasil karya daripada Irma Fatimah, bagaimana Walid mendapat sokongan, mendapat peluang untuk melakukan maksiat dengan pengikut-pengikutnya. Antara sebab utama ialah orang nampak dia adalah tokoh agama yang dekat dengan Tuhan. Takkanlah tokoh agama yang dekat dengan Tuhan ini akan melakukan kesalahan dan kesilapan. Tapi kita kena sedar, isu-isu seperti ini sentiasa ada. Apatah lagi apabila ustaz-ustaz ada peluang untuk melakukan hal berkenaan. Sahabat-sahabat, hari ini ada isu Ibit Liu yang kita tahu ia telah berlangsung selama lebih 4 tahun. Dakwaan gangguan seksual. Sebelum kita baca kenyataan akhbar, kita sebutkan bahawa ini masih lagi dalam kategori dakwaan. Walaupun dah tahap 50-50 dengan maksud dah dekat sungguh dah nak disabitkan, tetapi kita kata ia belum diputuskan. Ia belum diputuskan. Jadi kita ambil pengajaran terhadap hal ini. Kalau ada ustaz-ustaz yang nak buat maksiat, yang nak cari kesempatan, nak ambil kesempatan, dia dengar cerita ni, dia tahu cerita ni, dia ambil pengajaran dan cepat-cepat bertaubat kepada Allah SWT. Jumaat 1 Mei 2026. Berita Sinar Harian. Ibit Liu diarah membela diri pertuduhan gangguan seksual. Tenum, dikemas kini. Pendakwah terkenal Ibit Liu diarah untuk membela diri oleh Mahkamah Magistrate di sini pada Khamis berhubung pertuduhan melibatkan gangguan seksual terhadap seorang wanita kira-kira 5 tahun lalu. Magistrate Nur Ashraf Zulhani memutuskan demikian selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie di akhir kes pendakwaan terhadap Ibit Liu atau nama sebenarnya Ibit Irawan Ibrahim yang berusia 41 tahun itu. Mahkamah berpendapat bahawa pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh bagi kesemua 11 pertuduhan, di mana semua elemen pertuduhan di bawah Seksyen 509 Kanun Keseksaan telah dibuktikan. Keterangan di akhir kes pendakwaan adalah mencukupi untuk sabitan direkodkan terhadap kamu berkenaan 11 pertuduhan tersebut sekiranya ia tidak disangkal atau tidak digugat oleh keterangan pembelaan, katanya semasa membacakan keputusannya. Sehubungan itu, Nur Ashraf berkata tertuduh mempunyai pilihan termasuk untuk memanggil saksi bagi pihaknya dalam membela diri. Sementara itu, Peguam Datuk Ram Singh yang mewakili Ibit Liu memaklumkan bahawa pihaknya akan memanggil 7 hingga 10 saksi pembelaan dalam perbicaraan nanti. Sebelum itu, mahkamah turut menetapkan tarikh perbicaraan yang seterusnya untuk beliau membela diri iaitu pada 13 hingga 16 Oktober, 11 hingga 13 dan 24 hingga 27 November serta 1 hingga 4 Disember tahun ini. Dalam perbicaraan itu, Ibit Liu berhadapan 11 pertuduhan membuat hantaran gambar dan perkataan lucah yang bermaksud mengaibkan kehormatan mangsa melalui aplikasi WhatsApp antara Mac hingga Jun 2021 mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan. Perbicaraan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Azizah Muhammad Analia Kamarudin dan Muhammad Hidayat Wahab. Ibit Liu diwakili oleh Ram, Kamarudin Muhammad, Cingki, Timothy Daud, Muhammad Syahrul Nizam Saleh Karawak dan Prem Elma Ganasan. Jadi kita tahu Ibit Liu telah diwakili oleh peguam-peguam elit yang ada di negeri Sabah. Antaranya adalah Datuk Ram Singh. Ia adalah satu tindakan yang saya fikir tindakan yang tepat dilakukan oleh pihak Ustaz Ibit Liu kerana dia memilih peguam yang berprofil tinggi yang peguam berkenaan juga terlibat dalam kes Zara Khairina yang masih berlangsung sekarang. Jadi sahabat-sahabat, daripada isu ini kita dapat faham satu perkara iaitu pendakwaan terhadap Ibit Liu ini dah memang nak jatuh dah disebabkan daripada sudut pihak pendakwa telah membuktikan bahawa perkara itu benar-benar terjadi. Kalau contoh Ibit Liu tak memberikan bantahan,
maka dia akan terus dapat hukuman yang dinyatakan oleh pihak hakim. Tapi inilah kelebihan yang ada bagi orang-orang ada duit ni, iaitu mereka tidak mengaku bersalah sehingga mereka ada kemampuan untuk membantah hal-hal seperti itu dengan membayar peguam-peguam yang mahal-mahal. Tapi jangan ingat itu hanya berlaku kepada orang kaya saja. Orang yang tak ada duit pun ada hak untuk mendapatkan peguam, dan ambillah peguam dahulu sebelum nak mengaku bersalah. Saya di hujung lubuk hati saya sebenarnya saya berharap Ibit Liu tidaklah bersalah kerana ia memberikan satu gambaran yang sangat buruk kepada umat Islam. Dan kes ini pun bukan kes yang kecil, kes adalah kes yang besar. Kalaulah dia terlepas daripada kesalahan dan benar-benar dibuktikan bahawa dia tidak melakukannya, bukankah itu adalah satu kegembiraan kepada kita seluruh umat Islam? Tetapi jika betul-betul Ibit Liu telah melakukan hal berkenaan, ia sangat mendukacitakan. Pun begitu, ia juga adalah satu peringatan kepada kita semua, terutama kepada ustaz-ustaz ni. Jangan berasa diri tu ada jawatan, jangan berasa diri itu ada pengaruh sehingga boleh mengambil kesempatan kepada mana-mana pengikut ataupun audiens masing-masing. Ingat, orang yang datang jumpa dengan kita, dengar kuliah kita, mereka itu nak ambil manfaat ilmu. Mereka bukan nak menggatai. Tapi kita tu sendiri yang menentukan tahap bagaimana. Kadang-kadang mereka itu tak mampu untuk menjaga dirinya. Kita yang mengajar, mendidik masyarakat ini pula yang lebih teruk daripada itu. Tak manners lah orang kata, sehingga melanggar satu perkara yang sepatutnya tidak dilanggar. Sahabat-sahabat, inilah masanya untuk anda dapatkan buku yang akan dapat membantu anda memahami perjalanan hidup baginda Nabi SAW dengan sempurna. Takkan kita nak biarkan anak-anak kita, saudara-saudara mara kita, takkan kita nak biarkan orang-orang terdekat daripada kalangan keluarga kita sendiri tidak berjaya memahami perjalanan hidup baginda Nabi SAW. Justru itu saya lengkapkan satu combo, saya buat combo khusus untuk anda untuk memudahkan anda memahami sirah Nabi SAW dengan sempurna daripada sumber yang autentik. Yang pertama sekali ialah buku sirah Nabi Ar-Rahiqul Makhtum, buku yang menjelaskan kehidupan baginda Nabi daripada lahir sehingga wafat meninggal dunia daripada sumber-sumber yang sangat-sangat dipercayai. Setelah itu adalah penulisan daripada Imam Asyuti rahimahullah bertajuk Sebab Hadis diucapkan oleh Rasulullah SAW yang menerangkan kepada kita background sebab apa Nabi sebutkan sesuatu perkara itu. Ada 98 hadis yang dibahaskan oleh Imam Asyuti tentang latar belakangnya. Seterusnya adalah buku yang menjadi kajian saya beberapa tahun sebelum ini yang bertajuk Kisah-kisah Aneh Ketika Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat, 3 buah buku ini kalau beli satu-satu harganya adalah RM173. Beli dengan manfaat combo harganya ialah RM155 sahaja. Cepat WhatsApp saya sekarang, saya sendiri akan uruskan tempahan anda.